baju tu makan pula. Di sebuah padang rumput, terdapat sekumpulan serangga yang hidup aman dan bahagia. Antaranya keluarga semut yang tengah dengar pengumuman puasa. Moho besar serangga-serangga mengumumkan anak bulan telah kelihatan. Esok 1 Ramadan. Selamat berpuasa buat semua serangga-serangga di hutan. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dengan Ramadan tahun ni. Jom kita tingkatkan amalan dan buat persiapan raya awal-awal. Nanti 10 hari terakhir boleh kita fokus ibadah. 10 malam terakhir Ramadan tu Lailatul Qadar kan Nabi? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tak sabarnya. Keesokan harinya, semua serangga mula berpuasa. Tapi yang satu ni lain macam sikit. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Tepuk amai-amai, belalang kupu-kupu. Itu pula tu semut. Weh, semangat betul keluarga semut. Dah beli kuih raya, baju raya, tudung raya. Padahal baru 1 Ramadan. Relax lah. Tak apalah Fulalang. Awal tak kalut. Siap-siap awal, ibadah lebih tenang nanti. Belalang hairan dengan jawapan semut. Kenapa siap awal-awal dan puasa sebulan? Entah. Relax je lah. Masa berlalu dengan pantas. Sedar tak sedar dah masuk 15 Ramadan. Fulalang, macam mana puasa tahun ni? Persiapan raya dah sedia? Jom join kami tilawah dekat surau. Sempatlah kita khatam ramai-ramai Ramadan ni. InsyaAllah. Aduh, relax lah ya Mor. Belalang ibadah macam biasa je lah. Puasa ni senang je. Pagi tidur kat rumah. Petang pergi bazar. Malam terawih kat surau yang habis awal. Mengaji nantilah sebab aku macam laju. Tak ada masalah. Baju raya ku lah belalang nak beli dekat-dekat Mesina Raya. Mana tahu dapat diskaun. Baiklah Fulalang. Ayah Mut cuma berpesan-pesan kepada kebaikan je. Hari demi hari berlalu. Semut semakin tenang dan istiqomah dalam beribadah. Sementara belalang pula masih bertangguh-tangguh untuk beribadah. Masuk je 10 malam terakhir, suasana hutan berubah. Semua penghuni mula menggandakan ibadah untuk mengejar Lailatul Qadar. Belalang pula mula kalut. Persiapan raya belum siap. Ibadah Ramadan pun banyak yang mula buat. Alah, Ramadan lagi 10 hari. Aku belum habis baca surah Al-Baqarah pun lagi. Aduh, stok baju raya dah habis. Pada malam ke-27, seperti biasa, Ayah Mut dan Abi Mut dalam perjalanan nak ke surau untuk solat tarawih. Tiba-tiba, mereka terserempak dengan Fulalang yang baru balik daripada membeli belah. Jom itikaf di masjid. Malam ni mungkin Lailatul Qadar. Belalang mula gelisah. Malam ni aku tak boleh. Banyak lagi yang belum siap. Esok hari last confirm dah siap semua. Nanti aku je. Okey Fulalang. Semoga Allah mudahkan urusan Fulalang. Pada malam itu, semut ke masjid dengan hati yang tenang. Belalang pula pulang ke rumah dengan hati yang berat. Sampai di rumah, belalang berehat sekejap sambil melayari media sosial. Tiba-tiba, ada berita yang mengejutkan. Moho besar serangga-serangga mengumumkan anak bulan telah pun kelihatan. Tahun ni kita raya 29 hari je. Terkejut kan? Selamat Hari Raya buat semua. Pengumuman tu buat belalang terkejut dan panik sebab dia tak buat apa-apa lagi persiapan untuk raya. Macam ni. Makanan tak ada. Ketupat lu siap. Baju tu makan pula. Aku yang hangus. Macam ni. Ya Allah. Maafkan belalang. Belalang dah sia-siakan Ramadan. Ya Allah bagi. Janganlah jauhkan belalang daripada rahmat-Mu ya Allah. Hari raya pun tiba. Sempat ke belalang siapkan persiapan raya? Tak. Kuih tak ada. Rumah belum siap. Baju kena setrika.
ibadah pun terasa kosong. Sementara itu, semut menyambut raya dengan sederhana, tapi hatinya tenang dan penuh syukur. Belalang sedar, bukan saja persiapan raya yang terlepas, tetapi pahala berganda-ganda Ramadan pun hilang kerana sikap belalang yang suka bertangguh. Tiba-tiba ada yang memberi salam. Assalamualaikum, kami datang nak raya. Oh, keluarga semut rupanya. Mereka datang berziarah dan bawa makanan raya untuk belalang. Janganlah sedih, Fulalang. Ni kan hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengampuni dan menerima amalan kita sepanjang Ramadan ni. InsyaAllah, walaupun Ramadan dah habis, kita masih boleh berusaha untuk tingkatkan amalan kita setiap masa. Yang penting Fulalang tak putus asa dan tak tangguh-tangguh lagi. Tahu? Terima kasih Ayah Mot dan Abi Mot. Belalang janji, belalang berazam takkan tangguh lajma kebaikan. InsyaAllah. Pengajaran daripada kisah ini, Ramadan bukan sekadar persiapan untuk raya, tetapi persiapan untuk hati. Jangan tangguh-tangguh kebaikan kerana peluang ibadah tidak menunggu kita. Jom kumpul pahala berganda-ganda bersama Durio Plus. Durio Plus.